So benda tu memang boleh menyebabkan kemalangan. Selain daripada Honda dengan Volkswagen, ada satu brand ni mesti ada berkenaan masalah dengan ABS. So hari ni ada satu kereta sampai kat kita orang. Brand tu adalah Audi. So hari ni Audi Q7 ni dia datang kat kita orang. Customer dia mengadu dekat kita orang. Dia cakap kereta dia ada masalah pasal ABS. So kita orang tanyalah apa masalah dia. Dia kata lampu ABS menyala. And bila kita orang scan, kita orang dapat error code dia adalah ABS operation. ABS operation ni bukan saja boleh buatkan lampu ABS korang menyala, dia juga boleh membahayakan keselamatan korang sampai boleh menyebabkan kemalangan tau. Sebab apa? Okey, kalau katakan korang punya kereta ada masalah ABS operation ni, katakan korang brake, memang dia akan normal, akan rasa macam biasa. Cuma korang punya ABS system dah tak function. So kalau katakan korang bawa waktu hujan, jalan basah ke atau jalan licin, atau korang bawa laju, korang brake emergency, mostly memang tayar korang memang akan tergelincir. So benda tu memang boleh menyebabkan kemalangan. So macam korang boleh tengok hari ni, yang ni tadi foreman kita orang dah buka dia punya ABS. So sekarang ni tinggal kita orang pass kepada kita orang punya specialist lah untuk ABS ni. So kepada pengguna Audi dekat luar sana, kalau katakan korang ada masalah pasal ABS, korang kena settlekan benda ni cepat. Sebab macam tadi saya kata, benda ni memang untuk keselamatan korang. So kalau katakan korang ada masalah pasal ABS, korang boleh klik link di bio, kita orang boleh tolong selesaikan masalah korang. So jumpa on the next video. Y'all like to fight over shit you